Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Okey, hari ini saya tentang Toyota Answer sekali lagi. Permasalahan Toyota Answer saya adalah di bahagian axle. Axle semalam saya bawa balik daripada Melaka. Jadi cerita dia, saya masuk dalam sunyi sikit. Cerita dia semasa saya pergi ke Melaka, tengah saya bawa tu agak laju juga waktu tu. Jadi tiba-tiba saya dengar bunyi dengung di bahagian belakang. Dia bunyinya seolah-olah macam kita naik lori ataupun van pickup. Dia bunyi macam lepas minyak dia hilang. Tekan balik, dia bunyi macam propeller shaft, tapi dia bukan gearbox. Nak kata macam bunyi gearbox pun boleh jadi. Macam bunyi besi bergesel macam tu. Kalau selalu kita dengar macam kita naik bas yang lama-lama yang buruk tu kan, lepas dia akan berbunyi bawah tu macam gearbox dia tu. Lepas tu bila saya lepas minyak, seret. Jadi saya cek lah, saya buka tingkap apa semua. Masa saya jalan, saya nak dengar. Masa dekat Melaka dah ni, saya dah sampai Melaka dah. So bunyi tu makin kuat. Jadi saya bawa dekat kedai. Lepas tu saya telah buka axle ni. Benda yang bulat ni. Okey, yang benda yang bulat tu, atas pada kucing tu, benda bulat tu, saya khawatir minyak dia dah kering, minyak axle tu. Jadi bila saya buka, minyak tu banyak ada. Jadi saya tak tahu sama ada saya punya shaft ataupun axle saya yang problem. Jadi sama-sama kita tengok. Okey, saya cek dekat kedai apa masalahannya supaya senang untuk sahabat-sahabat kita akan datang mengetahui apa puncanya. Tapi selepas ni saya akan tunjukkan sedutan bunyi video tu dekat masa pergi kat Melaka tu. Sekejap lagi pun saya akan rakam lagi. Okey, kita tunggu, kita pergi kedai sekejap. Dia punya bunyi dia bising, nampak? Kalau saya lepas minyak, hilang. Tekan minyak, macam tu bunyi dia. Macam besi bergesel. Kuat bunyi dia. Kalau dengar bunyinya ni, duitnya mahal ni. Saya tanya you mah, persen tak persen mah. Foto lah. Foto. TikTok. Dia ada air ke apa? Kan dia punya Dah pecah lah. Apa dah? Apa? Ada apa? Rosak apa? Kita tengok ini minyak saja, minyak kotor, buang. Belok. Dia patut bersih kan. Betul bersih minyak. Sebab ini saya ingat baru buat lah. Ini dulu tukar pun dalam 3 bulan lah tak sampai. Ekstra. Minyak ini minyak Minyak jangan jangan besar. Ya ekstra saja.
Excel tak pernah tukar daripada saya beli. Oh. Tak pernah tukar Excel. Katakanlah dia losak balik. 20 104 pun boleh pakai, 989 pun boleh pakai. Tengok malah tai. Tengok dia tai. Dia tai. Dia tai lah. Dia tengok ni tai lah. tai minyak. Ini tai. Besinya tai. Tapi kia nak kia memang. Ada postan kia ada depan belakang. Bearingnya lah. Satu kali lah. Semua satu kali lah. Satu kali mali lah. Konsepnya lah. Tak guna ya, itu tukar bearing tak guna ya, tukar kia tak guna ya. Tak guna ya, dia sudah hancur dalam. Itu ke bearing lagi buka kia, lagi buka. Semua satu kali yo. Kita talat. Kalau bersih boleh lipat, kalau kotor tak boleh lipat. Semua sudah makan dalam Sudah makan mau cuci yo, lagi mau cuci dalam. Tidak buka mereka mau cuci dalam. Big problem. Sekarang tak tahu lah sudah patah lah. Ada sudah patah lah. Ada. Jahit ace boleh pakai. Lain. Ais? Lain. Oh, kali Vans kali Lori lah. AWS sama. Dah ini sekarang kalau kata Excel mau tukar, sekarang saya ingat nanti saya mau order tu sini depan 41. Sekarang dia 43. 41 kuat. Ini 43 laju. Ini 43. Laju. Bukan. Kalau 41, saya mau 41 lagi kecil. Lagi kecil lah. Ada power lah. Laju sikit lah, RPM lagi turun. Dia lebih, dia laju. Dia kurang, dia perlahan. Jaga. Kalau 50 lah, lagi halus tu. Yalah, itu gia pendek lah. Dia lagi kurang lagi ada power tapi tak laju. Kalau lah dia punya ABM dia jalan 3 ataupun 41 100 43 dia 1 biji. Betul. 43 dia lebih jalan gelap Yus tadi salah. Tapi itu RPM tinggi lah. Hancur lah. Tengok lah, tak boleh tengok. Ada tai. Okey, sekarang ni Excel memang kena tukar. Kalau bunyi macam tu Excel mau tukar. Saya nak bincang lah. Hapuk besi. Terang-terang punya semua hapuk besi yo. Habislah. Selesai. Okey, sekarang ni kita dah perbincangan tadi untuk tukar Excel ni. Jadi saya nak tukar kepada 41 dan saya telah membuat call kepada otai-otai answer kita. Jadi mereka mengesyorkan untuk jadikan answer ni laju macam kereta, tak rasa macam gearbox sangkut tu, gearbox termenung tu, adalah menggunakan ratio 41. Yang auto ni standard pakai 43. Jadi kita akan masukkan standard balik. Sebab apa dia kata untuk dekat highway memang dia punya pergi macam kereta, laju, RPM rendah. Tapi kalau naik ramai, kawasan berbukit, dia dah jadi berat. Jadi RPM tu kita rasa macam berat, tak cukup gear. Jadi saya mengambil keputusan untuk masuk standard balik lah, iaitu kalau auto menggunakan ratio 9, pinion 9, dia punya tu 43. Ini pinion lah, yang ini 43, yang bulat dalam ni 43. So kita akan pakai standard auto balik. Kalau auto 43, kalau mau manual kalau tak salah saya 47. Lebih kurang macam tu lah. Ini umpamakan gigi-gigi dalam tu lah.
kita boleh nak bagi dia rendah ataupun tinggi. Jadi sebabkan kereta saya ni standard, saya mengambil keputusan untuk masuk 43 standard juga. Sebab sekarang ni kereta saya standard pun boleh pergi 15, 16. So buat apa saya nak ni lah, laju pun nak ke mana kan. Sebab penjimatan minyak tidak akan dapat nanti. Okey, itu aja perkongsian saya tentang Excel. Problem Excel saya ni. So tak ada apa-apa lah, santai pomen akan ganti lah. Jadi itu je cerita dia tentang pengalaman saya tentang kerosakan Toyota Lancer, macam mana kerosakan tu berlaku, dan korang akan dapat tahu bila tengok video saya nanti. Jadi kalau penyakit yang sama, itulah penyakitnya. Excel ni perlu diganti. Assalamualaikum semua, selamat petang, bye bye.